kita akan bawa family sekali. Nak memastikan yang bukan saja pesakit tapi family pun memahami lah. Ini secara amnya lah. Konsep bila kita nak bagi orang kata konsen ataupun bagi penerangan informasi berkenaan dengan pembedahan. So maksudnya kehadiran keluarga semasa penerangan doktor tu membantu juga untuk memahangkan pesakit lah. Sebab kadang-kadang pesakit tak faham apa dia cakap, tapi bila anak dia sendiri yang bagi tahu dalam kata bahasa yang dia faham, dia akan faham dan dia bersetuju dan faham lah apa masalah dia tu kan. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Segar Amat bersama saya Alifinus dan saya Hafizuddin Saleh. Alhamdulillah Hafiz, kita dah berada di episod yang ke-6 untuk podcast kita kali ini. Dah sebulan lebih lah kita start kan. Mungkin kita boleh refleksi sedikit berkenaan dengan episod-episod yang sebelum ni. Saya rasa kalau ikutkan reflection saya lah kan, saya ni kena based on data. Data, yelah, public health specialist specialist lah. Master sikit je. So kalau kita tengok views kita ni makin menurun daripada episod pertama ke episod kelima. Memang ada penurunan lah. Mungkin kita kena buat satu bootcamp ataupun refleksi pada diri sendiri. Tapi saya rasa antara sesuatu yang saya rasa kita kena mungkin perbaiki lah, ialah nombor satu, kita ni satu podcast yang baru setahun jagung, baru sebulan lebih. Nombor dua, saya rasa setup bang. Setup ni kita kena mantapkan. Saya cadangkan kita beli sofa bang. Sofa. Okay. Lepas tu mic yang panjang tu. Tu memerlukan kos weh. Tahu nak kena buka tabung. Kita akan buka, mungkin kita. Saya tengok ada salah seorang podcaster yang agak terkenal juga, Nina Azmi, One of Competition. Dia buat kempen juga untuk naikkan dia punya viewer. Antaranya dengan dia buat kempen kalau dia punya subscription tu increase bertambah, dia akan potong rambut lah. Tapi kita kena suruh potong rambut. Dia tak famous. Kita tak macam lah politician. Orang tak kisah pun kita potong rambut. potong rambut. Ke viewers mungkin rasa tak menarik kot apa yang kita cakap ni ke apa kan. Topik dia susah nak faham ke, ataupun topik kesihatan penyampaian kita sendiri yang tak ni ke, tak menarik. I think as kita go along, kita akan perbaiki benda dulu lah. Tapi anyhow, kita tetap rasa yang niche yang kita bawa ni, iaitu tentang kesihatan ni, satu benda yang sangat penting. Sangat penting. Sebab kita pun tahu kesihatan ni tak boleh dibeli dengan wang kan. Kaya macam mana pun kalau sakit tak ada gunanya kan. Mungkin kita buka lah kepada komen. Dia nak kata kita ni ialah apa-apa langkah untuk kita memperbaiki dari segi mutu penyampaian dan juga kualiti mungkin production. Kita ni pun sibuk dengan tugas masing-masing sebagai pakar bedah. Jadi kita akui dari segi mungkin kualiti podcast pun taklah sebaik podcast yang dah ternama kan. Jadi itulah mungkin komen dan juga apa-apa pendapat kita buka dan ia amat berhargalah dalam meningkatkan mutu kualiti podcast kita je lah. Tapi saya tetap rasa kalau ada sofa syok sikit lah. Okay, kita boleh cari bagus. Okay, minggu lepas kita berbincang berkenaan dengan topik berkaitan dengan pediatrik kanak-kanak, berkaitan dengan pembedahan, iaitu sempena dengan hari sambutan kanak-kanak sedunia. Benar. Kita cerita berkenaan circumcision. Jadi hari ni kita twist sikit, kita bercerita berkenaan dengan warga emas pula. Warga emas. Sebab kita dapat mungkin dalam 2 minggu lepas ada perbincangan berkenaan dengan orang kata pengeluaran KWSP ni. Kita di-extendkan ke cadangan di-extendkan ke 65 tahun. Dia actually cadangan ni dibawa oleh daripada laporan World Bank, Bank Dunia, yang mencadangkan KWSP ni di-extend kalau sekarang ni 55 kan ke 65 tahun. So Bank Dunia yang cadangkan lah untuk naikkan usia pengeluaran tu lah. Betul. Dan
kalau kita tengoklah, ada mungkin ada rasionalnya sebab, kalau kita lihat memang, kita ni menuju ke arah negara yang tua. Bukan Malaysia saja, satu dunia, By 2030 dianggarkan lebih pada 15% daripada penduduk Malaysia ni umur 60 tahun ke atas. Hmm. Maksudnya apa dia? Maksudnya bila kita makin ramai usia tua ni, apa dia menunjukkan apa sebenarnya? Dia ada banyak, saya rasa lah salah satunya menunjukkan dari segi mutu kesihatan. Bila mana mutu kesihatan tu makin baik, maka orang kata life expectancy pun makin meningkat lah. Kadar usia tu Kadar meningkat usia makin meningkat. Kalau ikutkan dulu, mungkin umur purata orang rasa dah 60-65 tahun kan, life expectancy. Tapi sekarang ni dah meningkat ke 75 tahun lah. Kita dalam bidang perubatan ni pun saya rasa, mungkin dalam beberapa tahun kebelakangan ni pun kita menerima banyak pesakit. Ya, betul. Tu saya memang perasan lah. Memang perasan. In fact, semalam saya dapat saya lakukan satu pembedahan untuk pesakit berumur 83 tahun datang dengan perut yang bocor lah. So ada pula beberapa bulan yang sebelum ni umur 90 tahun datang dengan kanser dan sebagainya. Jadi memang semakin lama semakin banyak sakit-sakit yang berusia tua datang lah, yang berumur 90 tahun ke atas tu datang lah. So dia apa masalah sebenarnya kalau apa bezanya kalau kita buat pembedahan kepada orang tua dengan orang biasa, orang yang sedang dalam usia pertengahan? Dia banyak isu lah. Saya lihat lah salah satunya, kita kena faham usia tua ni, dia punya fisiologi, fungsi badan dia berbeza dengan adult age. Sama macam pediatrik, cara kita melihat seorang pesakit tu di usia pediatrik, usia adult dan usia elderly ni, orang tua ni kena berbeza lah. Di advanced age elderly ni, warga emas ni, dia ada bukan saja masalah pembedahan tu, kita kena consider dia datang dengan masalah penyakit lain. Kebanyakannya dia datang sebab contoh kita kata dia datang sebab kanser. Tapi rupanya dia ada penyakit-penyakit yang memang selalu kena pada orang tua lah, macam kecil manis, darah tinggi tu lah. Kadang fisiologi reserve dia kan, dari segi kebolehdayaan dia untuk nak menahan pembedahan, stres pembedahan tu pun berbeza lah. Dan kebanyakannya ada masalah bawah pinggang dan masalah lain macam kena ada stroke dan masalah jantung. Jadi bila kita nak menjalani pembedahan ataupun apa-apa prosedur lah yang agak invasif, yang agak ada berisiko pada pesakit-pesakit ni, dia lebih challenging. Itulah saya nak kongsikan beberapa pengalaman lah kan. Antaranya biasanya kalau kita nak counsel atau nak nasihatkan seseorang warga emas untuk pembedahan, dia akan bukan setakat perbincangan tu dengan pesakit tu saja. Selalunya perbincangan tu kena bawa dengan keluarga-keluarga dan anak-anak dia juga lah. Biasa kadang-kadang soalan yang mereka tanya, apa masalahnya doktor nak operate ayah saya ni berbanding dengan operate orang yang lebih muda macam saya, dia katalah. So biasa saya akan bagi analogi mudah je lah. Sebab saya cakap pembedahan ni adalah satu bentuk stres. Kita andaikan seperti lari atas treadmill lah kan. Untuk orang muda, kalau dia ni walaupun dia ni taklah rajin bersenam ke apa, tapi kalau kita suruh lari atas treadmill ke apa, mungkin dia tak ada masalah, masih boleh. Tapi orang tua ni kadang-kadang nampak je tak sakit ke apa kan, tapi bila kita suruh lari dekat atas treadmill suddenly kan, disebabkan physiological reserve dia semua tak sebanyak orang muda, waktu tu lah kita akan nampak dia tunjukkan simptom-simptom macam sakit dada dan sebagainya. Jadi saya akan andaikan macam tu, sebab pembedahan ni umpama satu stres pada badan lah. Umpama kita suruh lari atas treadmill tu lah, selalunya saya akan cakap macam tu lah. Dia mudah faham lah. Ya, betul. Dan kalau kita lihat kesan dia bila pembedahan atau apa-apa prosedur invasif kepada orang berusia ni, dia bukan saja dari segi outcome yang mungkin kita nak dekat outcome yang lebih, orang kata challenging lah kan, outcome lebih yang mungkin tak berapa bagus berbanding dengan usia lain. Dan itu pun disebabkan oleh dia punya, orang kata, daya tahan, contoh macam wound healing, proses penyembuhan luka, proses penyembuhan selepas pembedahan, dia prone ataupun lebih terdedah kepada komplikasi. Contoh macam bila mana ada masalah dengan penyembuhan luka, dah kena jangkitan kuman,
dalam masa yang sama, contoh macam kita kalau buat pembedahan uh, besar kan, contoh pembedahan usus, paksa potong usus, sambung usus. So terdedah dengan apa orang kata anastomotic leak, usus boleh bocor, Sambungan dia tu bocor lah. bocor. Jadi terdedah dengan jangkitan kuman dalam bahagian abdomen. Hmm. Bukan itu je, kalau even pembedahan abdomen dia boleh melibatkan masalah respiratory juga. Yeah. Dia boleh mudah kena penyakit orang kata pneumonia dan jangkitan kuman dalam paru-paru. Jadi banyak isu dari segi orang kata outcome yang tak berapa favorable lah dalam usia yang lebih lebih orang kata meningkat ni. Dan bila outcome tu tak favorable, maka length of hospital stay kan, dia terpaksa duduk dekat hospital lebih panjang. Orang tua ni dia akan duduk lebih lama. So jadi dia akan terdedah juga dengan risiko jangkitan kuman daripada hospital dan sebagainya lah kan. Bila length of hospital stay tu panjang, maka dia memberikan impak kepada bukan saja pesakit, keluarga pesakit jugalah. Dan dari segi nak memberikan perhatian kan kepada pesakit. Kalau pesakit tu sembuh, dia boleh keluar ward dan lepas tu nak menjaganya. Maka ini memberikan orang kata burden dan beban kepada keluarga pesakit, pada ekonomi financial keluarga tersebut. Terutamanya kalau tiba-tiba selepas tu dia terlantar lah kan. Jadi ini antara benda kalau kita pergi fikir jauh lah berkaitan dengan isu kalau isu-isu pembedahan dalam usia tua ni lah. Biasa kalau kita selalu jumpa orang tua, yelah ada yang kita jumpa umur 100 tahun macam Tun M, masih lagi orang kata tajam akal fikiran. Tapi ada juga kita jumpa agak banyak juga kan yang apabila sudah sampai usia tua ni, dia ada orang kata masalah sedikit untuk memahami penerangan lah. Ni ada apa-apa cabaran ke dalam handle benda-benda macam ni untuk menerangkan pada pesakit-pesakit ni tentang operation ataupun keadaan penyakit mereka ni? Betul, kadang-kadang kita tengok dari segi fitness untuk nak bagi consent kan. Dari segi kebenaran nak beri kebenaran pembedahan ataupun apa-apa prosedur, dia menjadi sedikit cabaran, especially kalau pesakit tu ada contoh macam dementia kan, penyakit nyanyuk. So bila mana kita ataupun even masalah pendengaran sekalipun kan, kalau ada banyak juga pesakit yang ada masalah pendengaran, kita nak memastikan dia faham kan, dia faham dari segi apa kepentingan pembedahan tu ataupun prosedur tu, komplikasi dia kan, material risk yang ada kan. Jadi itu cabaran yang ada lah. Selalu biasa ahli buat macam ni kalau contohlah pesakit tu memang tak boleh nak faham. So nak buat decision pasal operation tu macam mana? So kalau nampak dia macam tak fit, actually mana-mana pesakit pun lah. Kalau even kalau pesakit yang adult biasa pun, kita akan bawa family sekali. Nak memastikan yang bukan saja pesakit, tapi family pun memahami lah. Ini secara amnya lah. Konsep bila kita nak bagi orang kata konsen ataupun bagi penerangan informasi berkenaan dengan pembedahan. So maksudnya kehadiran keluarga semasa penerangan doktor tu membantu juga untuk memahangkan pesakit lah. Sebab kadang-kadang pesakit tak faham apa dia cakap, tapi bila anak dia sendiri yang bagi tahu dalam kata bahasa yang dia faham, dia akan faham dan dia bersetuju dan faham lah apa masalah dia tu kan. Tapi kalau Hafiz punya contohlah cabaran kan. Saya teringat tadi bila Alip cakap pasal kita ajak family tu lah. Dia kedengaran simple lah kan. Kebanyakannya begitulah. Tapi ada juga sesetengah keluarga yang dia ada dinamik keluarga yang agak unik. Dinamik keluarga dia agak unik. Ada beberapa jugalah peristiwa atau insiden yang berlaku yang saya boleh kongsikan lah. Cerita pasal ni. Pakcik ni sakit, tapi pada hari sakit dia tu barulah tahu rupanya dia ada extended family. Extended family. Jadi keluarga pertama setuju untuk pembedahan. Tiba-tiba datang pula isteri kedua kan. Tak bersetuju pula untuk pembedahan. Jadi kat situ kadang-kadang berlaku drama jugalah di hospital kan. Jadi kadang-kadang kita nak menjadi penonton yang setia kan, tapi yalah kerja di hospital kerajaan kadang-kadang kita pun ada banyak kerja lain. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, kalau bukan dalam keadaan kecemasan tak apa, biasa saya akan suruh pesakit keluarga bincang baik-baiklah balik. Tapi
masalah bila dalam keadaan yang membahayakan nyawa lah, contoh dalam kecemasan yang tu memerlukan keputusan yang pantas, dan kadang-kadang saya terpaksa orang kata berlaku tegas sikit lah untuk memohon kebenaran tentang pembedahan lah. Dia bercakap mengenai dalam orang kata decision making lah ketika buat pembedahan dalam kepada pesakit yang warga emas ni lah. Itu pun satu orang kata cabaran sebab dia berbeza dinamik usia dia dengan pesakit usia lain jugalah. Sebab kalau kita tengok kan pesakit yang dah tua ni, cabaran dia apa? Kalau kita nak buat decision whether it's a go for operation ataupun it's a no go dari segi prognosis, dari segi apa ni, life expectancy dia. Maksudnya adakah pembedahan tu sebenarnya betul-betul memberikan kebaikan atau tidak pada dia lah. Ya, contohlah kalau kita ada pesakit yang datang dengan let's say kanser lah, kanser usus, tapi dah umur 90 lebih kan. Biasa kita tahu kalau pesakit yang kanser ke apa, semasa atau sebelum pembedahan ke apa ke, mungkin akan dituruti dengan rawatan susulan seperti kemoterapi dan sebagainya. Dan kita tahu kadang-kadang orang-orang yang berusia ni dia dah tak tahan dah dengan rawatan-rawatan yang terlalu ekstrim yang memerlukan orang kata kecergasan yang kuat lah. Dan kalau kita perhatikan kadang-kadang pesakit pun, kadang-kadang pesakit sendiri yang akan cakap saya, doktor, saya dah umur 90 lebih dah, saya rasa ni dah umur diskaun dah saya dapat ni kan. Kadang-kadang pesakit sendiri cakap, doktor, kalau pun saya buat pembedahan ni, tapi di akhirnya saya menanggung sakit lagi kan selepas daripada tu, dan kemudian umur saya pun tidaklah orang kata bertambah banyak. Kadang-kadang ada pesakit-pesakit yang kata, pesakit sendiri ataupun kadang keluarga sendiri kata, no doktor, cukup, let me go in peace. Macam tu lah. Ya, itu senang lah kalau keluarga sendiri yang dah bagi keputusan macam tu kan. Tapi ada juga keadaan yang bila serah kat doktor, dia akan jawab macam tu lah. Dia akan apa yang terbaik, apa yang terbaik ya doktor. Kat situ yang saya rasa datang dilema kepada kita sebagai doktor lah, untuk decide apa yang terbaik untuk pesakit ni. Sebab kita never know kan. Kita cuma boleh berpandukan kepada percentage ataupun data study yang ada untuk melihat bagaimana prognosis pesakit tersebut kan. Tapi apapun at the end, kita kena serahkan balik sebenarnya kepada pesakit dengan keluarga, sebab pesakitlah yang akan menanggung derita jikalau kata berlaku apa-apa, dan juga keluarga juga akan sama juga menanggung derita sebab kena menjaga dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau kita based on data, kalau macam kanser, saya rasa bit mudah sikit sebab banyak data, dan kita boleh, ialah sebab dia ada orang kata dia punya stage kan. Daripada stage tu kita boleh memberikan probability dari segi berapa 6 months 5 years survival kan, based on stage, sebab kita ada banyak data kanser kan. Tapi kalau macam sakit penyakit lain yang contoh macam appendicitis kan, kita kena tengok juga whether dia dalam keadaan yang orang kata perlu operation ataupun boleh langkah non-operatif kan. Non-operatif ni contoh macam kita keluarkan nanah dulu kan, dapat antibiotik dulu kan. So kita nak cakap berapa percentage dia nak survive ke apa ke, kadang-kadang suka juga. So apa-apa pun kita kena individualize lah. Betul. Kita tengok pesakit tu, dia tak boleh pukul rata lah. Betul. Macam semalam yang saya operate untuk umur 83 tahun tu, sebab bila saya tanya, pakcik ni memang dah tua. Tapi bila saya tanya balik, pakcik dah umur 83, apa yang pakcik boleh buat selalunya lah kat rumah, apa aktiviti pakcik? Pakcik ni memang aktif, orangnya aktif. Masih boleh berkebun, masih boleh bawa motor pergi masjid semua. Jadi kat situ kita dapat orang kata satu sisi pandang, pakcik ni sebenarnya walaupun umur 80, tapi physiological reserve dia tu banyak. Dia ni masih cergas lagi. Chronological age dia 83, tapi fisiologi jiwa muda ni orang panggil jiwa muda. Jadi orang macam ni kita rasa okay, we go for operation, because dia ni nampak cergas kan. So yelah, usia saja bukan penentu lah kan. Jadi kita kena consider sakit tu punya latar belakang medical illness kan, dari segi dia punya fitness untuk nak operation, dan kita buat kesimpulan kita sebagai seorang perawat. Dan kita rasa probability dia untuk selamat sembuh kalau kita jalani pembedahan ataupun prosedur yang invasif lebih baik ataupun tidak, bandingkan kalau kita tak buat apa-apa. Jadi kat situ yalah, saya rasa masyarakat perlu faham lah, kadang kita ni bertindak sebagai perawat yang kita pun ada limitasi nak tengok apa yang akan berlaku kan. Susah juga nak jawab tu. Betul. Kita
yalah dari tahun ke tahun bila kita dah ada banyak pengalaman, kita dah temui banyak pesakit, banyak penyakit. Jadi dari situ menjadi bekalan kita untuk nak memberikan orang kata keyakinan dari segi Decision macam mana making, decision making. betul. Decision making. Yang tu memang perlukan pengalaman dan masa lah. Mm. Dan bila mana kita menemui pesakit yang dah berusia, kita tak boleh lari daripada orang kata nak fokus kepada quality of life lah. Dan quality of life dia. Dan benda-benda tu satu saya rasa elemen yang penting. Dan bila mana dia menghadapi penyakit ke apa-apa, kadang kita bukan sekadar ke arah nak sembuhkan dia dari segi penyakit Itu apa yang saja. dia ada, kan? Kalau tu kita kena touch dari segi quality of life dia lah. Dari segi penjagaan dia selepas dia macam contoh pesakit yang datang dengan sebab aksiden. Mendapat pendarahan kepala yang sangat teruk sehingga otak dia dah tak berfungsi lah kan. Kadang kita fikir dia macam tu lah, kita fikir kita boleh selamatkan nyawa dia kan, tapi at the end dia akan terlantar bertahun-tahun begitu. So seperti yang kita cakap tadi lah, dia kesannya bukan saja pada pesakit tu yang memang sedia terseksa lah, tapi keluarga selepas tu yang nak menjaga dan sebagainya kan. Dan kita tak lari daripada orang panggil topik si palliative care lah untuk advance sikit. Mungkin Hafiz boleh cerita sikit apa kaitan palliative care dengan menjaga usia waktu usia tu ni, pesakit di usia tu. So palliative care ni ialah salah satu cabang dalam bahagian perubatan lah. Okay, saya bukan pakar palliative care lah. Palliative care actually ada dia orang punya specialist mereka sendiri. Tapi tu untuk as a general terms lah, palliative ialah satu cabang rawatan yang mengkhususkan rawatan kepada pesakit-pesakit yang kita tahu tak ada harapan lagi untuk sembuh. Tetapi walaupun tiada harapan untuk sembuh, bukan bermaksud kita let go, biarkan dia, tidak. Usia baki yang dia masih ada tu, kita matlamat kita ialah untuk menjadikan baki usia yang dia masih ada tu sebagai baki usia yang selesa. Selesa, bermanfaat pada dia. Jadi walaupun dia tidak akan sembuh disebabkan pada penyakit yang dia hadapi tu, tapi sekurang-kurangnya kita boleh bagi berbagai-bagai rawatan lain untuk menjadikan kualiti kehidupannya lebih baik. Jadi dia tidaklah terlantar seperti itu saja. Itu salah satu cabang yang perubatan yang kadang-kadang ramai orang kita tak tahulah. So khususnya untuk orang tua lah. Untuk orang tua yang kita tahu dia ada, contoh pesakit ni dah ada banyak penyakit-penyakit seperti jantung, 3 saluran jantung dah tersumbat, kencing manis, darah tinggi, kena cuci buah pinggang pula tu, kena stroke, terlantar kan. Jadi pesakit-pesakit macam ni kadang-kadang bila dia datang untuk masalah yang memerlukan pembedahan, tapi kita akan kembali berfikir balik, kalau kita buat pembedahan untuk dia, apa yang kita akan dapat capai untuk dia kan. Jadi pesakit-pesakit macam ni mungkin kita akan consider dan buat pembincangan dengan keluarga juga untuk kita refer kepada palliative care, end of life care lah, untuk bagi dia lebih keselesaan. Contoh keselesaan yang kita boleh bagi kalau sakit, kita boleh bagi ubatan sakit yang kuat macam morfin ataupun fentanyl kan. Perlukan oksigen, kita dapatkan oksigen. Ada banyak sekarang farmasi-farmasi yang kata buat sewa oksigen kan. Kita boleh minta bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagainya untuk dapatkan katil khas untuk dia kan. Semua tu antara cabang-cabang lah. Itu yang saya boleh rumuskan lah pemahaman saya tentang palliative care. Okay, satu hari nanti kalau kita nak dapat ni, kita mungkin boleh jemput lah kan, pakar palliatif untuk bagi penerangan lah. Tapi kita pun berhadapan juga dengan cabaran nak memahamkan keluarga kadang-kadang. Itu saya rasa komponen yang paling penting before kita nak, kita tak boleh nak buat decision sendiri. Kita kata this is end of life, keluarga kena memahami juga. Itu kadang saya rasa benda yang mencabar juga, nak bawa family ke arah faham yang okay, this is the end of life care lah. Sebab tu kadang-kadang kita ahli keluarga dia cakap, doktor tak buat apa-apa dah. Kadang-kadang dia cakap doktor tak buat apa-apa, tapi macam-macam ubat masuk dekat ayah dia tu kan. Actually kita bagi juga, bukan kita tak buat apa-apa, kita nak pastikan pesakit tu kalaupun sudah sampai masa dia nak pergi, biarlah dia pergi dalam keadaan bermaruah dan juga dalam keadaan kurang sakitnya lah. Okay. Saya rasa mungkin banyak perbincangan kita, sangat padat. Okay. Anything yang nak tambah?
saya rasa untuk yang bincang tentang geriatrik ni cukup lah kot. Panjang sebenarnya geriatrik ni pun ada pakar dia sendiri tau, pakar perubatan geriatrik. Even dalam pembedahan, kalau dekat I think dekat US dia under American College of Surgeons, dia orang ada fellowship in geriatrik. Oh, okay. Surgical geriatrik. Menarik. Dia kalau sama ada is a own subspecialty. Saya rasa tak lama lagi mungkin benda tu akan jadi satu keperluan untuk diwujudkan di negara kita lah, sebab dengan banyak warga tua kan. Saya rasa mungkin satu hari nanti lah. So anything yang hot berlaku baru-baru ni, Halid, untuk di-share? Kalau yang paling hot sekali, saya rasa ada, yalah, semua orang bercakap berkenaan dengan isu tangkapan. Saya rasa dalam ramai juga kuantiti 200 orang ditangkap di sebuah pusat spa kan. Di sebuah pusat spa di atas disyaki terlibat dengan aktiviti songsang lah. Mungkin kita tak sentuh lah tapi kita mungkin boleh sentuh satu topik yang menarik dalam bahagian pembedahan yang berkaitan dengan isu gejala orang kata MSM, man sex man ya. Apa penyakit yang boleh kita ceritakan? Banyak. Sebab tu benda tu memang dilarang dalam agama kan. Sebab memang keburukannya tu banyak. Tetapi khususnya dalam bidang pembedahan, selain daripada risiko jangkitan HIV, antara yang saya kerap jumpa jugalah ialah pesakit yang mengamalkan budaya songsang ni akan datang ke klinik kerana mendapat anal ward. Anal ward ni ataupun dalam bahasa lebih mudah orang panggil ketuat lah. Tapi ni bukan ketuat biasa bukan ketuat kat kaki tu. Ini dekat dia punya anus. Dan pesakit-pesakit ni kadang berisiko juga untuk dapat kanser anus. Kanser anus. Jadi dia disebabkan jangkitan oleh kuman HPV lah. Kuman HPV menyebabkan mereka berisiko mendapat ketuat tu yang bertukar menjadi kanser anus lah. Satu kanser yang agak bahaya jugalah, dan selalunya berlaku kepada pesakit-pesakit yang menggambarkan budaya yang inilah. Jadi kuman HPV ni kuman apa? Dia sejenis virus, tapi kalau dekat orang kalau dekat wanita dia selalunya sinonim dengan penyakit cervix, kanser cervix lah. Tapi untuk lelaki dia biasanya berlaku disebabkan aktiviti songsang ni lah. Aktiviti songsang ni selain daripada HIV dia boleh kena HPV ni. So tu yang antara yang saya jumpa beberapa kali lah dekat klinik pembedahan lah. Actually dia HPV ni macam opportunistic punya dia tak semudah-mudah tu hadir kepada pesakit tu. Biasanya pesakit yang kena ni yang ada risk factor. Maksudnya high risk behavior lah. High risk behavior menyebabkan kuman HIV. Kuman HIV ni yang menyebabkan immune system imun turun dan menyebabkan HPV virus ni ada lah. Dan HPV virus, human papilloma virus, dia adalah precursor ataupun penyebab lah kepada terbentuknya kata ketuat di bahagian dubur. Dan di bahagian dubur kemudian dia bila mana orang kata dia bertumbuh kan. Kalau kita tengok kanser ni, mana-mana kanser pun dia akan ada perubahan je tak. Sebab dia is carcinogenesis kan, kita understand the multi-step process kan. The process bukannya daripada satu ni terus jadi kanser kan. Dia ada stage atau tahapan lah kan. Jadi daripada ketuat tu mungkin sebab kalau ikutkan kanser dekat anus ni, dia kebanyakan yang disebabkan HPV ni adalah squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma. Dia nak jadi squamous cell carcinoma, dia daripada ketuat tu dia jadi dysplasia dan kemudian jadi kanser lah. Dia sel tu dia jadi tak normal dulu. Lepas tu lama-lama dia jadi pembahagian dia terjadi tak normal, jadi kanser. Jadi saya rasa satu topik yang panjang sebenarnya kalau kita nak bincangkan lagi. Banyak yang kita boleh bincangkan tentang topik MSM ni kan. Tapi kita dah sentuh sikit lah. Memandangkan ada penuh juga dalam WhatsApp group
tentang berita tentang itulah. Nak lebih detail kita boleh jemput lah pakar proktologi. Pakar proktologi. Okeylah, nanti kita consider lah untuk jemput lah. Okay. Saya rasa setakat tu je. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Bin. Boleh tolong sebar luaskan lagi lah tentang podcast ni. Kita cuba bincang dalam suasana santai lah. Tidak terlalu akademik ataupun terlalu banyak sangat medical jargon untuk memahamkan lah. Okay. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.